Allah Ta'ala bila dia nak suruh manusia sembahyang, kau puasa, kau haji, kau zakat, kau dia ikat kerja-kerja ni dengan langit bumi. Para hadirin semua ni satu benda juga. Kita kadang-kadang tak terfikir benda ni. Kita nak sembahyang kena lenggok ke langit. Dia meja tak ada kita tengok ke langit. Nak puasa orang tengok ke langit. Nak haji orang tengok ke langit. Ini semua ni menandakan bahawa kita duduk bumi ni berhubung kait dengan langit. Kalau langit Allah Ta'ala buat, bumi buat Tuhan buat. Kita sendiri buat Tuhan buat. Lah ni ada jam, orang tak tengok ke langit lah. Jadi bila ada jam pun untuk Ramadan ni orang tengok juga. Tengok sehari bulan rata, pergi tengok bukit tu bukit ni. Baguslah. Yang pentingnya sembahyang khasnya 5 kali sehari, nak sembahyang zuhur tengok ke langit. Gelicir kau tidur. Nak sembahyang asar tengok ke langit. Bagi dua dah kau mentari condong. Nak sembahyang maghrib tengok ke langit. Jatuh dah kau apa ni ufuk ataupun kursus bulat temtai jatuh dah kau daripada bumi. Nak isya begitu juga. Isya nampak gelap benar, pekat nampak bintang-bintang langit, isya. Subuh begitu juga. Nak sembahyang subuh tengok ke langit, fajar naik kau tidur. Jadi hubung kait di antara manusia di bumi dengan langit yang kedua-duanya Tuhan buat sentiasa berlaku bagi kita. Tapi ingat sebab dunia orang tengok langit, orang tengok kerja dah. Ya sikit lagi orang tengok berapa bulan Allah alam. Tapi jangan sekali-kali kita terlupa dengan kita duduk tambah bumi. Allah Ta'ala, langit buat Allah Ta'ala, ada segala-galanya langit bumi itu yang buat untuk kemudahan hidup manusia.